Malaysia, saya ucapkan kepada juri yang arif lagi bijaksana dan guru penasihat kami, Puan Nur Haslinda binti Hussein, serta para penonton sekalian. Saya Nurul Ain ingin memperkenalkan ahli kumpulan saya kepada anda semua. Pembentang pertama kami ialah Nur Hazira binti Sazali. Pembentang kedua pula ialah Nur Syafiqah. Pengurus bahagian pameran pula ialah Nur Hanisha dan Azra Izzati. Pengurus teknikal pula Nur Husna Nazira. Dengan ini saya menjemput pembentang utama untuk memulakan pembentangan pada hari ini. Dipersilakan. Assalamualaikum, selamat sejahtera dan salam satu Malaysia. Sebelum kakak memulakan pembentangan, akan tanya adik-adik semua sihat? Sihat. Kami dengan rasa ikhlas hati ingin memberi sedikit cenderah hati kepada adik-adik yang hadir pada hari ini. Dijemput Nurul Azra Izzati dan Nur Hanisha untuk mengedarkan cenderah hati tersebut. Ada kes pasal abang dalam 16 tahun terus adik di sini. Sekarang kan adik-adik tu boleh. Tak kesian kan? Lihat ni. Ya Allah, sampai hati buat macam tu. Ni, narakan lagi. Akan supaya bila masa keluarga adik yang keluarga masa betul? Siap ni? Yang dapat merosakkan amal seperti juga merosakkan manis seniman. Memang dalam atau ya? Kata kita buat kajian masa boleh. Nak? Ya boleh juga. Kita kaji dulu. Boleh juga kan? Boleh juga. Masa belajar. Okay. Seterusnya, mempersembahkan projek Best Learning Pembelajaran berasaskan projek Sekolah Menengah Kebangsaan Yang Tuan Radin bagi tahun 2019. Kami telah memilih tajuk Masalah Gejala Sosial dalam Kalangan Pelajar. Kami memilih tajuk ini kerana pada era globalisasi ini, pelajar-pelajar atau anak-anak muda senang terpengaruh dengan masalah gejala sosial. Dengan itu, kami berharap agar adik-adik dapat menyedarkan diri daripada bahayanya gejala sosial dalam kalangan pelajar ini. Berikut merupakan isi kandungan yang terdapat dalam projek pembentangan kami. Kami akan menerangkan lebih rinci tentang isi yang terdapat dalam isi kandungan ini. Adakah adik-adik semua tahu apa yang dimaksudkan dengan masalah gejala sosial? Masalah gejala sosial ialah perlakuan negatif anggota masyarakat yang tidak membawa sokongan dan keuntungan kepada kekuatan sistem dan struktur ekonomi yang diamalkan dalam sesuatu masyarakat atau negara. Berikut merupakan contoh gejala sosial: merokok, dadah, pergaulan bebas dan ponteng sekolah. Adakah adik-adik pernah terlibat dalam atau termasuk dalam masalah gejala sosial ini? Adik-adik boleh mendapatkan info yang lebih lanjut di sudut pameran kami. Seterusnya, saya menjemput pembentang kedua untuk meneruskan pembentangan ini.
Terima kasih saya ucapkan kepada rakan sepenyangan saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya meneruskan pembentangan ini dengan membincangkan tentang punca-punca masalah kejahatan sosial. Punca yang pertama adalah masalah peruntukan keluarga. Institusi keluarga merupakan perkara yang terpenting dalam kehidupan seseorang individu. Sekiranya keluarga itu mengalami peretakan, sering bertengkar, tidak aman ataupun harmoni, maka perkara itu akan mempengaruhi minda individu serta memprovokasi supaya minda itu bertindak memberontak. Seterusnya pula kita lihat dari segi kurangnya perhatian ibu bapa. Seperti yang saya katakan tadi, keluarga merupakan perkara yang penting dalam kehidupan seseorang individu, terutamanya ibu bapa. Ibu bapa memainkan peranan yang penting dalam memberikan didikan agama yang secukupnya, menerapkan akhlak-akhlak mulia serta nilai-nilai murni dalam diri anak-anak. Anak-anak diibaratkan sebagai kain putih sewaktu mereka dilahirkan. Ibu bapalah yang mencorakkannya. Seterusnya, punca masalah kejahatan sosial ini juga disebabkan oleh perasaan ingin tahu yang kuat. Semestinya adik-adik serta para guru yang berada dalam bilik ini, termasuk diri saya sendiri, mempunyai perasaan ingin tahu terhadap perkara yang asing kepada diri kita. Di sini saya ingin menekankan, sekiranya perkara-perkara itu adalah terdiri daripada perkara-perkara masalah-masalah kejahatan sosial, maka jauhilah perkara tersebut. Kerana perkara ini bakal menjejaskan reputasi diri sendiri, reputasi maruah keluarga, maruah sekolah serta maruah negara. Kita teruskan dengan punca yang keempat, iaitu pengaruh rakan sebaya. Adik-adik hendaklah bijak memilih rakan sebaya supaya tidak terlibat ataupun terjerumus dalam masalah kejahatan sosial ini. Kita juga telah mempertimbangkan pengaruh media massa. Sekiranya tiada pengawasan daripada ibu bapa ataupun orang dewasa, anak-anak akan terdedah kepada unsur-unsur keganasan ataupun seksualiti daripada media massa seperti televisyen dan internet. Untuk mengkaji dengan lebih dalam tentang projek ini, kami telah membuatkan beberapa kajian seperti borang soal selidik. Borang ini telah diedarkan kepada beberapa kelas dalam setiap tingkatan. Semestinya adik-adik telah menjawabnya, bukan? Statistik di sini telah menunjukkan bahawa pelajar-pelajar dalam lingkungan umur 14 tahun sehingga 15 tahun adalah yang paling ramai terlibat dalam masalah gejala sosial. Selain daripada borang kajian soal selidik itu, kami juga telah menemukan guru disiplin sekolah kami. Berikut adalah sedutan video tersebut. Mengikut pengamatan saya, terdapat banyak punca yang menyebabkan masalah sosial dalam pelajar. Antaranya yang biasa kita temui, antaranya adalah faktor keluarga, yang mana kurangnya pendidikan ataupun perhatian dan juga punca yang ini. Ini bukan faktor utama. Diikuti oleh yang kedua adalah faktor rakan sebaya. Itu antara faktor yang sangat mempengaruhi mana kebiasaannya pelajar-pelajar yang belum mati di sebagian banyak masa di sekolah. Untuk mengatasi masalah ini, kita ambil konteks sekolah ini. Biasanya kita kena ambil banyak langkah. Kita yang tahu kita ambil langkah pencegahan, yang mana kita nak membendung pelajar-pelajar ini daripada melakukan perkara ini ataupun berusaha melakukan ini. Jadi ada langkah pencegahan seperti kita ada di dengan posting. Kemudian yang pada masa sama, setiap awal tahun ataupun setiap kali minggu dalam perjumpaan, kita akan sentiasa kembali dalam belajar ini. Saya tidak ada pelajar yang berbeza dengan seperti itu. Saya harap hasil daripada ini akan dapat masih malas Berikut adalah video temubuan kami. Daripada temubuan yang telah kami jalankan, kami telah mendapat banyak maklumat yang berguna untuk membantu kami bagi menjalankan kajian kami. Daripada maklumat yang kami terima, kami telah merumuskan perkara itu kepada dua perkara. Yang pertama, punca utama masalah gejala sosial adalah disebabkan oleh masalah keluarga. Sekali lagi adik-adik, masalah keluarga menjadi punca utama masalah gejala sosial ini. Kenapa?
Walaupun anak-anak membuat kesalahan di sekolah dan telah dipanggil ataupun dilaporkan kepada guru disiplin telah meminta ibu bapa untuk datang membincangkan perkara ini. Namun begitu adik-adik, terdapat ibu bapa yang enggan datang bagi membincangkan perkara ini bersama guru-guru itu. Mengapa benda ini menjadi? Tepuk dada, tanyalah selera. Seterusnya ialah langkah utama bagi mengatasi masalah gejala sosial ini adalah dengan menggunakan langkah pencegahan. Bukankah mencegah itu lagi baik daripada mengatasi? Selain daripada borang soal selidik serta temubual yang kami lakukan, kami telah mendapat maklumat tambahan daripada laman-laman web yang berikut. Sekiranya adik-adik hendak mengetahui lagi tentang masalah gejala sosial, adik-adik bolehlah melayari laman web yang tertera. Dengan ini saya membuka sesi soal jawab. Ya, silakan. Walaupun telah diberi pencerahan tentang kesan kegiatan gejala sosial, apakah mereka masih mengambil mudah perkara tersebut? Saya mempersilakan Cik Nur Husna bagi menjawab soalan tersebut. Terima kasih kerana soalan. Pada pendapat saya, hal ini berlaku kerana para pelajar mereka berfikiran masih mentah dan tidak tahu untuk menilai mana yang betul dan mana yang salah. Mereka hanya memikirkan keseluruhan semata-mata dan lupa akan impak dan kesan yang akan berlaku kepada mereka satu hari nanti, sehingga boleh malukan diri mereka sendiri dan malukan maruah keluarga mereka. Sekian, terima kasih. Soalan yang seterusnya. Ya. Ya, pada pendapat akak, mengapa pelajar masalah tersebut berbeza personaliti mereka sewaktu berada di sekolah dan di rumah? Terima kasih kerana soalan adik. Soalan adik akan dijawab oleh akak Azra Izzati dan Manisha. Terima kasih. Pada pendapat saya, mereka mungkin sekali mempunyai tekanan di rumah dan melepaskan tekanan tersebut di sekolah, seperti membuli rakan-rakan dan merosakkan harta benda sekolah. Bagi saya, bagi akak lah, sikap ibu bapa yang suka merokok akan menyebabkan anak-anak mereka berontak di sekolah dan melakukan gejala sosial. Dengan berakhirnya soalan itu, akan mengakhiri pembentangan ini dengan video di sebalik tabir. Terima kasih laporan itu. Awal berpacaran memang banyak pantang larang, menjadi susila ibu bapa adik abang. Apabila berdua carilah gerbang yang terang, agar tidak pula mencoba aksi terlarang. Boleh pandang-pandang, jangan pegang-pegang, dulu pegang-pegang, lalu tambah sayang. Biar malu-malu, biar segan-segan, kerana malu perisai orang beriman. Kalau berpacaran jangan tunggu lama-lama. Kalau berpindah jumpalah ayah dan mama. Antara rombongan meminang dengan segera. Kalau terlambat Adik-adik dijemput untuk ke sudut pameran